Culture. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang untuk lepak-lepak, borak-borak tentang seni kreatif, benda yang culture. Of course dalam rangka Muda Present Bob Culture. So episod kali ini kita nak borak-borak dengan salah satu sosok yang boleh dikatakan siapa suka superhero, orang ni korang wajar check out tentang seni dan kreatifnya. Hari ni kita ada Daniel. Apa khabar Daniel? Hello, khabar baik. Thank you ajak datang sini. Okay, alright. So Daniel, kita tak nak buang masa hari ni. Kau pun datang bawakan orang kata apa, seni kreatif yang kita nak share kan hari ni, culture yang kau bawakan. So aku tengok kat sini memang siapa tak kenal dengan lelaki laba-laba. Lelaki laba-laba, Spiderman. Okay, sebelum kita pergi kepada barangan-barangan dan juga seni yang kau buat ni, mungkin kita boleh start kenal. Tak kenal maka tak cinta, orang tua-tua cakap kan. So mungkin boleh cerita sikit kau punya background, macam mana kau boleh terlibat dalam art macam ni. Okay, boleh start dari mana, asal mana semua. Kita start daripada macam mana kau mula-mula ceburkan kau punya benda ni. Okay, alright. Kisah ni semua. Hello semua. Nama saya Zainal Daniel, tapi orang panggil Daniel. Okay. Dekat online orang panggil Z Daniel. So dia macam D Daniel but Z Daniel. Okay. Macam mana boleh start semua ni Dia start kita pergi way back lah. Okay. 2002. 2002 Darjah 2. Kita sama. Kita sama baru tadi dapat tahu. Okay. So time sebelum tu lukis macam benda-benda lokal macam anak sidik time tu. Keluang Man. Start daripada situ sebenarnya. Tapi macam time tu aku darjah 2 1 2 tu kan dah, memang budak-budak lain semua melukis je sama je kan budak-budak. Tapi apa yang buat aku macam push more lepas tu 2002 tu Spiderman Tobey Maguire keluar. Time tu. Alright faham. So situ yang spark. Okay. Macam mula-mula tengok macam apa ni macam orang tadi budak kan macam orang swinging kat bangunan betul ni. Okay. Masa tu kau tahu tak tu Spiderman? Time tu tak tahu lagi. Kau hanya tahu seorang lelaki yang just sedang tahu, gayut pakai spandex warna merah. Okay. Lepas tu aku start lukis. Sekarang orang panggil fan art kan. Time tu aku tak tahu lagi. So just lukis. Time tu guna CD pula yang kena lap tu masuk. Time tu kan. Lepas tu setiap kali ada scene tu aku pause dekat apa tu orang panggil tu? CD player tu lah. CD player kan. Pause lah. Lepas tu aku lukis time tu. Okay. Sekarang kan macam boleh pause kat YouTube. Okay, faham. So start dari situ lah Tobey Maguire. Pause aku ingat lagi lah time tu kat dalam bilik. Kau lukis first is Spiderman lah. Maksudnya itu yang menyebabkan ada superhero banyak agak time tu. Tapi apa yang menyebabkan kau rasa macam Spiderman kau punya macam kau nak lukis trigger point tu tak ada yang spesifik sangat lah. Tapi aku rasa sebab memang dia punya karakter tu. You know like dia macam average person je. Okay. Pergi dalam movie dia pergi sekolah. Tapi ada side dia tu dia jadi superhero lepas tu macam lepas habis sekolah kan. So macam time tu macam boleh relate ke time tu yang alright. Tu so start dari situ lah 2002. Okay, alright. Sampai sekarang. Mana kau cakap pasal Spiderman, aku rasa okay, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Satu lagi is alamak. Satu lagi lupa pula nama dia. Start daripada T. Tom Holland. Tom Holland lupa pula. Okay, 3 ni yang kau rasa macam Spiderman yang kau susah macam bahaya. Spiderman yang aku suka lah, karakter yang dia bawa. Kau rasa yang mana satu? Bahaya soalan ni. Sebab ramai ke yang ambil serius kat soalan. Ya, betul. Tapi ini sendiri punya lah. Okay. Pilihan peribadi. Personal preference. Kau rasa yang mana? Ada banyak kategori sebenarnya. Dia tak ada spesifik macam terus Tobey Maguire tak ada. Dia ada macam alright. So kita breakdown lah. Boleh. Okay, in terms of suit, okay, aku suka Andrew Garfield.
Oh, suit dia. Tapi bukan, kan dia ada 2 movie. Aku suka yang first tu. Oh, yang first. Which is yang ada aku lukis. Boleh tunjuk boleh. Oh, ni yang Andrew Garfield punya yang yang ni. Oh, ni. Yang ni. Oh, okey. Tunjuk kat kamera. Ni yang suit ni yang kau paling suka lah. Sebab tu aku buat yang ni. Oh, ni Andrew Garfield punya yang movie pertama dia tu lah kan? Betul. Sebab kenapa sebab aku pilih yang ni? Kan sebab dia kan budak sekolah. So dia tak ada duit kan. And then kalau kat movie tu boleh tengok, I think yang ni first Spider-Man yang ditunjuk dia DIY suit dia. Okay. Yang lain tak pernah tunjuk. Tobey pun tak ada. Okay. Tom Holland okay lah, tapi tak tunjuk dia DIY dia buat. Ada scene Andrew Garfield ni, dia betul-betul tunjuk dia buat spek tu. Okay. So aku sukalah, tu lah tunjuk betapa cerdiknya Peter Parker. Okay, alright. So, and then even yang device web untuk dia punya spider web shooter tu. Yeah. So that's why aku suka Andrew Garfield punya suit yang ni. Okay, alright. Okay, daripada segi suit kau pilih Andrew Garfield punya lah. So kalau daripada segi yang lain? Yang lain macam Peter Parker punya karakteristik. Okay. Aku suka Tom Holland punya. Oh ya, sebab dia lebih, yang kata apa, dari segi dunia komik dia antara yang lebih ikut komik lah. Betul. Okay, faham. Tom Holland punya. But kalau dari segi story, Tobey Maguire. Oh. Sebab yang tu memang nampak lah dia struggle as Peter Parker, you know. Okay. Yang lain tu macam Tom Holland ada Iron Man. Yang tapi faham je. Dia komik kan. Faham. Andrew, dia macam too cool. Okay. dia handsome lah. So macam tak, dia nampak macam hipster. Okay. In terms of story lah. Okay. So kalau nak berbalik kepada soalan tu, tak ada macam spesifik minat Spider-Man mana. Okay. Tapi macam suit ni, karakter ni. Oh, maknanya kau minat tiga-tiga ni okey lah untuk jadi Spider-Man. Betul. Okay. Tapi sekarang kan Tom Holland naik. Ya, faham. Ada tengok suit baru dia? Tom Holland punya yang suit baru. Suit baru after Iron Man dah tak ada. Yang baru-baru ni ada keluar. Dia ada keluar suit baru. Okay. So kan kalau ada tengok Spider-Man sebelum ni, okay, disclaimer siap-siap. Aku DC Marvel aku memang angkat tangan sikit lah. Walaupun dia fandom dia besar, tapi aku tengok. Tapi aku taklah macam very, you know. Okay. So untuk DC Marvel, aku disclaimer siap-siap. Aku suka tengok movie, tapi untuk DC Marvel dia ada macam agak tengok lah, tapi tak die hard. Faham? Yeah, I mean ada Tom Holland, dia ada suit baru keluar. Okay. Sebab suit tu dia based on dia jumpa Tobey Maguire dengan Andrew Garfield. Ada movie sebelum ni. Okay. Oh, yang tiga-tiga dia orang jumpa tu. Betul. So yang suit baru ni memang dia homage dekat Andrew Garfield dengan Tom Holland punya suit. Oh. So yang tu pun nanti ada artwork. Ada artwork yang okay. Alright, kita akan share kan segala adakah Spider-Man sahaja, adakah superhero-superhero lain apa, semuanya kita akan borakkan kejap lagi. So kepada semua peminat superhero, berhimpun, sekejap lagi kita akan keluarkan segala-gala yang mungkin kau akan rasa macam dia ni minat ni, asal dia minat ni tak best. Okay. Kejap lagi, okay? Terus dekat untuk Rakan Muda Present Bob Culture. Alright, Rakan Muda Present Bob Culture. Di sini kita ada Daniel, seorang yang membawa fine art ataupun ni kita panggil apa ni? Dia panggil digital art. Digital art. Yes. Semuanya dibuat dalam, kau buat benda ni semua dalam digital lah. Betul, digital. iPad ke Photoshop lah, laptop. So fine art lain lah. Fine art dia lagi traditional kan. Lagi raw, pencil ke pen tak kisah. Dia as long as dalam screen. Okay. Digital art. So maknanya kau melukis ni macam kau ada apa kita panggil drawing pad, digital drawing pad. Betul lah. So kau akan lukis keluar kat screen lah macam tu. Ya, betul. Nama pad tu Wacom. Kalau macam ada monitor ke laptop yang boleh cucuk. Tapi selalu aku guna iPad. Kau guna iPad ke? Ya, Procreate. Okay. Ada je dalam bag tu. Okay. Kau boleh. Sekejap lagi kita minta kau demo sikit lah. Macam mana kau buat? Boleh. Lama. Kau lukis aku. Boleh je. Okay. Susah lukis orang handsome. Wah, nampak.
Okay, sekejap lagi aku belanja kau makan sikit. Ya. Okay, so aku nak tanya kau memang karakter Spider-Man saja yang kau lukis? Sebab aku tengok banyak sini Spider-Man saja, merah biru saja yang aku nampak sini. So maybe boleh cerita sikit, ada tak superhero lain yang kau lukis? Mainly memang Spider-Man lah mula-mula. Okay. Lepas tu ada Deadpool. Oh, okay. Mana? Ada Invisible ni kalau kau tengok ah. Invisible ni mungkin bercerita kat aku sikit lah. Maaf lah saya noob kan kadang-kadang. Tapi saya ada macam nampak tapi tak tahu dia Marvel lah. Bukan. Bukan Marvel, bukan DC. Oh ya. Yeah, yang ni company mana lah tak ingat. Tapi dia based on comic juga. Based on comic. Invisible lah. Betul. So apa yang special Invisible ni, dia punya universe ni. Okay. Mana nak start, nak shortkan sikit story dia. Senang cerita, Invisible punya storyline, dia lebih kepada macam mana kalau Superman tu jadi jahat dalam cerita ni. Tapi yang Superman tu ayah dia dalam cerita ni. Okay. Nama ayah dia ni Omni-Man. Okay. So Omni-Man ni dia datang daripada Viltrumite punya planet. Okay, another planet lah. Betul. So ayah dia datang planet Earth ni. So dia start jadi superhero macam Superman. Okay, faham. Tapi rupa-rupanya ayah dia ni Omni-Man just nak tarik semua orang jadi perhatian semua, nak minat kat Omni-Man ni. Tapi lama-lama dia akan musnahkan satu dunia. Oh, so hadirnya Invisible Man untuk Invisible Man ni anak dia. So anak dia macam dia nak dalam Omni-Man ni mission dia nak beranakkan seorang. Okay. So untuk conquer satu dunia. Tapi kebetulan tak jadi. Anak dia pula macam baik lah. So konflik dekat situ. Dia kena lawan ayah dia. Yeah. So tu what if Superman jadi jahat lah. Nice. So memang gore lah. Okay. Yeah, macam ada patah tulang semua. Darah semua. Usus berkecai. Okay. So that's why ada darah sikit kalau tengok. Okay, right. Dia punya art. So ada Spider-Man, ada Invisible, ada DC pun ada, Harley Quinn. Ni Harley Quinn. Deadpool ada je mana. Harley Quinn. Ni banyak orang punya crush kat Harley Quinn. Yeah. Oh, Deadpool. Ya, Deadpool. Ni Deadpool. Antara ni semua kau lukis secara digital lah. Digital. Okay. Daredevil pun ada. Oh ya, Daredevil. Yeah. Daredevil tak tengok? Tahu karakter dia, aku tak tengok. Macam saya cakap lah. Saya cerita lain. Saya suka layan Karipap Cinta. Apa lagi? Kau versus aku. Kau versus aku tengok tak? Kau versus aku. Tengok. Okay. Tengok. Okay. Jangan buka kat sini. Tak boleh? Bukan, maksud aku jangan buka. Kita fokus pada kau punya. Okay. Nanti kau buka another side of diri aku. Comel. Okay. Dalam semua kau tengok superhero kan, kau rasa superhero paling yang kau rasa macam turn off apa dia? Kau ada tak? Turn off Oh, tak pernah lagi orang tanya ni. Kau rasa macam tengok, tak kisah dia dekat dalam Malaysia ke dunia ke, kau rasa yang kau rasa macam turn off superhero ni. Ataupun salah satu karakteristik yang ada kat superhero tu kau rasa macam turn off dia ada karakteristik. Actually ada. Apa dia? Ni pelik sikit. Dekat Spider-Man, Deadpool pun ada. Yang aku tak suka sebenarnya. Oh, dekat Spider-Man, Deadpool. Spider-Man pun ada. Okay, apa dia? Deadpool. Dia faham je tu karakter dia. Tapi dia banyak cakap. Okay, faham. Especially Deadpool lah. lah. Ada certain situasi dia jadi annoying. Okay. Dia terlalu. Tak tahu lah sebab. Ni preference sendiri lah. Mungkin sebab cara kita membesar kan. Kita Asian kan macam preserve, polite, jangan cakap banyak. Lepas tu bila tengok orang macam Deadpool. Dia memang cakap banyak. Dia memang Ryan Reynolds tu dia punya. Ryan Reynolds ni memang Spider-Man pun sebab bila dia jadi Spider-Man dia akan jadi ada annoying dia sikit. So to turn off sikit. Turn off. Kalau aku Superman. Kenapa? Sebab Kryptonite dia punya yang hijau tu. Kryptonite. Kenapa dia kena Kryptonite tu, dia macam lemah. Aku cakap ramai orang cakap dia lemah Kryptonite, tapi planet dia Kryptonite. Kan? Aku macam
Okay. Aku Superman tu. Batu hijau tu yang melemahkan kau. So aku macam itu je lah kan. Sebagai seorang yang mungkin taklah dive into sangat dalam dunia superhero. Okay. Sebab aku dengar Kryptonite tu kan datang dari planet dia. So planet dia tu yang buat dia jadi normal. So bila ada benda tu dia macam balik kampung. Teringat kampung. Teringat Teringat kehidupan asal aku yang biasa. Okay. So bila dia datang bumi baru dia kuat. Ya. Badan dia lain lah. Faham Superman. Okay. Alright. So okay. Sambil-sambil kita borak pasal kau punya barang. Berapa lama kau nak hasilkan salah satu contoh macam ni kan? Satu lukisan ni. Berapa lama kau ambil masa? Kalau yang ni dalam 30 minit. 30-40 minit. So roughly kau nak lukis 30-40 minit untuk satu badan ni. Satu badan. Kalau macam banyak-banyak tu macam ni lah. Macam compilation muka-muka semua ni. Sebab aku usually memang aku selalu lukis satu-satu. Okay. So dalam 40 minit 50 minit. 40 minit ke 50 minit. So kalau combine tak tahu lah berapa. Okay. Ni semua dalam dia punya figure-figure yang dalam movie tu ke? Macam kau kena pause ke? Actually kadang based on macam reference aku jumpa kat Pinterest. Okay. Macam ada badan siapa-siapa model kan. So aku just ikut dari situ. Okay. Kadang-kadang daripada mainan pun ada. Okay. Mainan punya post dekat internet tu, dekat Instagram ramai je post superhero. So dari situ pun aku ambil inspiration juga Banyak apa orang panggil inspirasi, reference lah. Okay. Yang macam ni post Spiderman yang jadi hitam. Betul. Yang ni bukan. Betul. Tapi gambar ni dia daripada model. Dia tengah cangkung. Tengah cangkung. And gambar tu black and white. So aku macam just style kak kalau buat tukar jadi Spiderman. So macam-macam lah mana aku dapat post semua. Sebab tu dia realistic sikit. Okay. Sebab aku tak pernah lukis macam buta-buta macam tu je lah. Memang ada gambar sebelah. Okay. So kalau orang beli kau punya ni, apa yang selalu dia orang letak dekat mana? Dekat dalam jadi bookmark ke apa ke selalunya? Banyak ada yang beli, diorang gunting. Okay. Dia orang gunting diorang gunting sebab nak lekat mana. But mostly ramai lekat dekat diorang punya monitor kan. Okay. Dekat belakang-belakang tu. Letak kat buku bookmark. Diorang lekat dekat laptop. Kat belakang so. Ni pun yang hitam tu. Wow. Ini aku suka Spiderman yang hitam bagi aku dia nampak jahat. Aku suka yang ni? Aku suka. Boleh aku ambil? Dia bagi. Aku ni tinggal satu. Ya? Yeah. Nice. Aku suka Spiderman hitam tu. Tapi aku tengok yang waktu Tobey Maguire lah. Jadi hitam kan. Aku rasa macam yang jadi hitam Venom kan. Venom yang melekat kat dia. Betul. Tu Symbiote. So aku rasa macam dia cedak. Dan buatkan Tobey Maguire jadi lagi jahat sikit. Betul. Lalu ni kan dia dipijak-pijak orang biasa dia tu. Bila dia dah macam jahat sikit. Rasa macam that's dia rebellious. Rebellious sebab virus. Dia punya apa tu benda tu lah yang mempengaruhi diri dia kan. Symbiote lah orang panggil benda tu. Symbiote. Okay, nice. Venom tu nama karakter tu. Nama karakter. Tapi benda tu yang lekat tu symbiote orang panggil. Okay, nice. Wah. Fani aku kena tengok Spiderman. Tengok tapi sekadar tengok. Tengok. Okay, alright. Kejap lagi kita sambung lagi borak pasal mungkin kita nak tahu sebagai seorang yang dive in dunia-dunia superhero, kita nak tanya jugalah superhero kat Malaysia ni apa pandangan daripada Daniel. Kejap lagi. Alright. Teruskan kita. Let's go. Alright, hari ni kita borak-borak superhero dalam bentuk digital yang dihasilkan oleh Daniel. So guys, korang jangan lupa untuk support Daniel. Boleh follow dekat media sosial beliau untuk tengok dia punya culture dan juga kita panggil fan art yang korang boleh dapatkan, support dengan membeli dan juga jadikanlah sebagai one of the collection untuk diri korang. Okay, so kau dah dive in dunia superhero dunia dah kan. Apa pendapat kau tentang superhero kat Malaysia? Yang kau rasa apa yang kau rasa lah tentang superhero kat Malaysia? Alamak. Okay, kita pergi kepada kita ada superhero Malaysia apa? Ada Peluang Man baru-baru Peluang ni. Man, Cicak Man. Cicak Man.
Kita ada Badang. Badang betul. Okay. Badang tu bukan Indo Indo punya bukan Bukan. Dia ada satu lagi lah. Yang berlakon jadi Badang. Datuk Ali Sukri punya. Okay. Pakai baju hijau. Pakai baju hijau tu. Ya, tu pun antara yang diproducekan lah dekat Malaysia kan. So kau rasa macam mana? Apa superhero paling Malaysia paling best bagi kau? Yang so far setakat ada. Setakat ni aku rasa, sebab aku rasa ni bias sikit. Okay. Aku rasa Keluang Man lah. Sebab aku start dengan Keluang Man dulu. Okay. Yeah. Okay. So apa pandangan kau tentang Keluang Man yang baru-baru hari tu keluar? Kau tengok movie dia? Tak tengok lagi Okay. Tapi aku suit dia. Kau kan seorang yang designer betul, kan? Betul. Okay. So kau rasa segi suit dia macam mana? Suit dia okay lah. Dia improve. Yeah. But ada ruang untuk digempakkan lagi lah kan, betul. Okay. Cause karakter dia kan dia dari hospital mental Hospital bahagia. Hospital bahagia ya, betul. Hospital bahagia. Ya. So bagi aku I mean suit yang tu okay je yang dah buat tu. Nampak lah tactical suit kan. And then dah modern kan sikit. Tapi bagi aku macam, sebab berbalik kepada kenapa aku suka Tobey Maguire punya suit, nampak dia bina. So tu karakter dia. Okay. So dekat Keluang Man ni aku expect ada benda-benda elemen macam tu. Macam dia daripada hospital mental tu. So nampak lah macam mungkin suit dia yang tak berapa, tak sekata. Sebab dia kan macam tak betul. Macam dia punya keadaan mental dia kan agak tak stabil tu. Okay. So nampak lah DIY tu. Aku expect tu. Lepas tu nak tengok yang baru. Okay, baik. So kau rasa dalam semua superhero kat Malaysia is Keluang Man antara yang mencuri tumpuan kau lah? Betul. Okay. Yang aku akan, macam aku nak tengok lagi. Mungkin lepas ni ada lagi yang diorang akan buat lagi. Okay. Macam letak harapan. Okay. Alright, so mungkin lepas ni kau boleh ada kata apa? Keluang Man punya fan art yang kau buat. Okay. Alright, aku nak tanya kau juga perasaan bila kau dah buat benda-benda ni semua, apa kau punya lepas kau buat tu kan, apa kau rasa bila kau dah hasilkan sesuatu fan art ni? Adakah dia satu bentuk escapism pada kau? Agak lah. Okay. Escapism ke waktu tengah buat tu. Lepas dah buat tu ada rasa macam alah dah habis lah. And then kena fikir nak buat next artwork pula. Which is aku tengah buat lah sekarang. Tengah buat Venom sebenarnya. Oh ya? Yang Venom yang banyak-banyak. Yang Tom Hardy punya. Macam ni. Okay. Aku buat Venom tapi macam ni pula, macam banyak-banyak. Buat Venom punya version. Sebab aku rasa tak ada lagi Venom. So berapa kos kau jual ni untuk satu? Kalau macam size ni RM10. RM10. Kalau yang besar ni okay, kita pergi yang besar lah. Tunjuk yang besar. Kau ingat kecil-kecil, kau apa pasal kecil-kecil? Kita ada yang besar-besar, babe. Yeah, so yang besar ni RM50. Ni RM50 Ni kau print sendiri kan ni? Print sendiri, betul. Lepas ni nak pergi kedai print lagi. Lepas ni okay. Yeah, so macam ni RM50. Guys, nampak? Ni cantik ni kalau korang pun dekat bilik ke office ke kan, korang frame, korang ada kafe ke. Betul ni. Yeah. Print baju pun boleh. Print baju. Wih, baik ni. Yeah. Ada lagi? Ada tunjuk sikit. Ni lah time kau nak flexing. Nampak? Itu keluar Superman. So yang ni yang David Corn Sweat kan. Dah tengok Superman? Belum. Tak tengok. Jangan bagi aku, jangan cakap. Jangan letak dalam spotlight. Ya, aku nak kena tengok ni. Tapi itulah. Superman aku tak berapa minat sebab dia terlalu yang Kryptonite tu dah kan. Lagi satu dia terlalu megah sangat. Sebab dia macam perfect sangat. Pun ada yang macam ni pun melintang punya. Deadpool. Kalau tak tahu kau dah tengok belum. Tapi Deadpool aku dah tengok. Dah tengok ada scene yang dia lawan dalam van tu. Dalam van aku tengok. Lawan dengan Wolverine kan. Dia dorang gaduh. Ya. Dia orang gaduh. Ya, dorang gaduh. Lepas tu ni scene lepas dia kena tendang tu, lepas tu Deadpool tu macam challenge kan. Aku suka lah scene tu. Okay, nice. Ni ada. Nampak guys.
So kalau korang yang tengah tengok radio, dengar radio, korang kena tunggu yang dekat YouTube. Jangan lupa tengok kat YouTube. Saya rasa korang kena check out sebab ni memang cool babe. Ni cool, sangat-sangat best. Thank you. Nampak ni kau print semua macam ni. Ni berapa kos kau? Tak boleh reveal lah kan, tapi tak boleh. Nanti kan macam kau jual. Tapi ni kad ni memang kertas ni kau pakai Betul. And then memang pergi kedai tu memang banyak kali test print. So yang kalau kau tengok ni dah berapa kali test print baru dapat ke sini. Sebelum ni mungkin gelap sikit. Sebelum ni mungkin kertas tu nipis. So ada banyak kali try nak sampai ke sini. Baik. Banyak kali eksperimen. Cantik lah tamat lah aku. Yang besar pun nanti kau boleh pilih kak. Weh, jangan macam tu tak, kan. Mana nak juga. Pilih free. Okay. Ni Deadpool dengan Wolverine, kau pilih mana? Deadpool lah. Yeah. Lebih apa, chaos. Betul. Lebih hiruk-pikuk sikit. Lebih orang kata apa, lebih tak terduga lah dia punya hidup dia tu kan. Betul. Tapi dia ada apa orang cakap, macam dia ada niat baik lah. Wolverine garang sangat lah. dia lelaki perkasa. Nice. Yang ni ada saiz ni juga. Yang ni lagi besar daripada yang postcard ni. Kira kalau yang macam ni RM20. So Spiderman yang bentuk-bentuk macam ni pun kau boleh buat Betul. Boleh je. Guys, nampak? Tak adalah macam nak kena ikut orang kata apa, spec movie saja kan. Spec komik saja. Mungkin juga boleh improvise nampak ni Spiderman budak pang. Yang ni pun post dia aku based on someone yang main gitar dekat konsert. And then aku tukar jadi Spider-Punk. So maknanya kau design kasut semua ni. Kasut semua tu based on movie tu lah. Based on movie. Okay. Just post selalunya apa yang aku lukis, apa yang aku boleh bagi, selalunya post lah, posing. Sebab benda karakter dah wujud kan. So apa yang aku boleh put on the table is posing bagi dynamic dengan cara aku painting semua ni. Tu nak tanya kau detail ni kan. Maknanya bila kau lukis ni, kau kena zoom kan, right? Sebab kau pakai iPad kan. Betul. Tak tahu lah. So kau kena zoom kau akan kan. And then like tanya, usually bukan aku seorang kadang aku tanya feedback. Macam kadang aku tunjuk, lepas aku dah siap ni, aku tunjuk kat girlfriend aku macam okay tak? Sebab dia pun dalam industri ni juga. So nice. And then tanya dia macam mana. Dia cakap mula-mula yang light ni tak ada tau. Mula aku buat colour lain kot. Lepas tu macam benda macam tu lah. Bukan aku seorang kadang. Kadang so pun ada orang input lah bagi dia nampak. Input Ni yang bagi nampak macam ada light apa, ada lighting sikit. Betul. Thank you. Power tu. Kau rasa macam agak amazed macam sebenarnya aku cincai je painting lah. Tak finish. Kau ada bawa iPad kau? Ada bawa. Kau ada soft copy ni ada lah? Ada. Boleh tunjuk macam mana aku start. Yang ni aku boleh tunjuk dari mula sampai habis. Dia ada. Tunggu kejap lagi. Kekal untuk Rakan Muda present Bob Culture. Alright guys, untuk hari ni kita lepak-lepak dengan Daniel yang bawakan fan art dalam bentuk digital. Kepada korang yang minat dunia-dunia superhero, wajar kena check out pasal Daniel. Boleh dapatkan lukisan-lukisan yang dihasilkan secara digital. Kalau korang nak tahu di mana bermulanya lepas korang tengok hasil-hasil ni, korang tengok hasilnya. Ini dia punya kata dalam bentuk soft copy lah. So kalau korang nak tengok bermulanya macam mana, saya boleh tengok sini. Nampak? Ni bermulanya, inilah perjalanan Daniel melukis. Nampak? Saya down dulu. Mana? Alamak, tak boleh pula. Tak boleh, dia kena. Dia kena biar dia. Tapi boleh drag. Nampak? Inilah dia. Permulaan dia, nampak? Mula dia buat ni semua sampailah hujung jadilah ni. Tara. Nampak satu benda. Okay, aku dah challenge dengan kau. Kau buka yang biasa punya dulu. Yang tak ada apa-apa. Yang tak ada apa punya, kita lawan lukis. Yes. Memandang kan, kau minat Spiderman. Aku pun suka laba-laba.
Okay. Kita lukis benda yang sama, iaitu spider web. Okay. Kita compare nanti yang mana paling gempak spider web. Alamak. Aku bagi penghormatan kau lukis. Sekali rupanya kau pandai lukis kan? 30 saat je kita bagi untuk lukis spider web. Spider web? Spider web. Spider web. Bukan lukis Spiderman? Bukan lukis Spiderman. Spider web je. Tu, orang Melayu panggil apa? Sawang. Sawang. Okay. Sarang laba-laba tu. Oh, lukis sarang Lukis sarang. Okay, ikut kreativiti kau. 30 saat sekarang kalau kau lukis. Alamak. Aku bagi 30 saat. Lagi aku pun 30 saat. Kita tengok art siapa yang paling orang kata paling berada di martabat yang tinggi lah. Ni dah start ni? Dah start ni. Sambil-sambil kau cakap ni. 30 saat je ni countdown. Aku tengah countdown ni. Lagi 10 saat ni. Mana lukis? Okay. Ada lagi. Tak apalah. Aku tengok memandangkan kau. Biasalah. Aku dalam dunia lukisan ni dah lama sebenarnya. Daripada zaman tadika aku dah start melukis apa semua kan. So kau ada masa sikit lagi dalam 15 saat lagi lah. Okay. Aku bagi kau sikit ni. Sekejap lagi aku pula lukis. Okay. Lepas tu kita compare yang mana spider web yang sangat-sangat best. Sangat-sangat cantik. Yang wajar diletakkan di pintu rumah. Selalu orang tak suruh lukis spider web. Okay. Sini lah Bob Culture weh. Nice lah. Lain macam. Baik lah spider web. Dah. Okay. Aku sendiri yang buat bunyi Okay. Ini aku letak Bob kaca kat tengah sekali. Okay. Ini spider web versi Daniel. Okay, aku pula. Okay. Macam kau bagi aku yang bawah ni, yang boleh buat compare ni, nanti ada tak? Page bawah tak boleh? Compare je. Nanti kau boleh swipe kiri kanan macam tu. Mesti kau rasa dah hati banyak hal lah Bob ni. Okay je. Okay, aku pula. Tengok dia. Okay lah. Brush. Okay, aku satu layer je bro. Okay, start dia sekarang. Okay, start dia sekarang. Satu layer je. Satu layer. Kau kena ingat. Okay. Aku ni pelukis. Tapi tadi kau ada cakap kan, kau sebenarnya minat juga melukis semua. Ya. Tak sempat nak. Cuma aku tak, orang kata tak ada peluang. Tak ada peluang. Jalan hidup tu lebih kepada penyampai radio lah. Ni spider web ni aku bagi kau spider yang ada dekat Amazon sana ni. Jauh. Bukan Amazon yang bukan Malaysia ni. Jauh. Ini spider yang aku lukis ni memang dia dah lebih 3 saat. Dia memang besar-besar anak kucing tau sabak dia punya ni. Okay. Nah. Okay. Ni saya punya untuk. Siap ada siap ada laba-laba gantung. Okay. Mana kau punya tadi kau punya? Ni. Okay. Guys, ini versi Daniel. Okay. Nampak? Siap ada Bob kaca. Bob kaca. Yang ni versi aku mana? Ni. Sorry lah, tak boleh nak. Tak boleh. Okay, ni versi Bob. So, korang rasa mana yang best? Mana yang gempak? Boleh komen kat bawah, okay? Okay, nampak? Bob punya lah. Siap ada laba-laba gantung ni. Ini laba-laba. Ini, orang tak tahulah, laba-laba ke lipas. Okay? Alright, so thank you Daniel sebab sudi lepak dengan kita, sudi luang masa. Aku doakan semoga kau punya career, punya perjalanan seni ni akan terus maju sampai bila-bila. So kalau ada apa-apa kau nak sampaikan kepada orang-orang yang mungkin nak check out pasal kau lepas ni, silakan. Alright, okay. Lepas ni saya ada buat event, saya ada join event mungkin bulan 12 ni, orang panggil Comic Fiesta. Comic Fiesta. Tapi itu tengoklah kalau ada ke tak, tengok rezeki. Selalunya adalah proses dia tu. Bulan 12 tak pun kalau nak visit lagi satu event next year. Diorang panggil event tu CAFKL, Comic Art Festival. So kat situ pun tu tahun depan lah kalau korang nak check out artworks. And also ada artworks yang baru akan update lah, macam Spider-Man, Venom semua. So next year. And tu je kot. And also also thank you lah sebab ajak sini. Lupa nak sebut tadi. Tak ada hal. Reach out semua.
Okay. So kalau orang nak beli kau punya lukisan apa semua ni, boleh tak secara online ke apa ke? Oh ya, yeah. Yang pasal tu kalau nak beli online, actually tak recommend beli online sebenarnya sebab saya lagi aktif dekat event dekat booth. Oh, okay. Yeah, okay. So jumpa physical lah lagi senang. Betul. So siapa-siapa yang reach out dekat online tu minta maaf lah kalau yang tak reply semua tu. Sebenarnya memang saya tak handle online sangat. So banyak kepada pergi event. Oh, okay. Nampak eksklusif guys. Korang pergi serbu kat Daniel, cakap kat dia nak ni, tunjuk kat dia ke apa ke, bincang dengan dia macam mana, dia akan buatkan insya-Allah. Bila dah jumpa ni, harga dia lebih, orang kata, lebih senang borak lah Betul, lebih betul. senang borak lah daripada online tak boleh nak borak. Harga fix. Kau jumpa depan-depan boleh nego babe. Alright, so boleh check out media sosial kau? Instagram @zdaniel, ada double L kat belakang. Okay. Basically sama je lah, TikTok semua. TikTok dengan Instagram. Okay. Dekat YouTube pun ada lah, tapi tak aktif sangat. Ada tutorial melukis semua. Okay. Twitter pun ada tapi pun tak aktif. Basically Instagram dengan TikTok. Okay. Zdaniel. Alright, jangan lupa kat situ korang boleh tahu kat mana event yang Daniel akan datang untuk korang pergi jumpa dia, hasilkan lukisan-lukisan seperti ini. Alright. Terima kasih Daniel sekali lagi. Aku doakan semoga Thank you ajak datang. Okay, semoga kau akan terus maju selepas ini. Alright guys, korang pun terus support kita punya local artist tempatan. #buatan Malaysia. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support? Jumpa nanti untuk Rakan Muda Present. Bye bye.